Hello semua, apa khabar? Lama tak jumpa So bila Liverpool sudah menang, kita jumpa lagi lah. Okay? Alhamdulillah menang juga Liverpool akhirnya. Title yang ke-20, Color EPL yang kedua. Tapi macam Slot cakap semalam lah, kalau cakap yang kedua tu nampak macam teruk sangat. So kita cakap dalam 5 tahun kali yang kedua. Bunyi nama macam power sikit lah. So tahniah kepada fan Liverpool. Kita happy sekarang. Kita bolehlah bersukaria, happy. Okay. Sebab benda ni bagi akulah, dalam hidup aku ni baru aku rasa benda ni. Apatah lagi kalau boleh pergi ke Anfield. Duduk dekat Malaysia pun rasa macam hebat lah. Rasa macam seronok sangat. Aku rasa fan-fan lain yang pernah rasa lah menang EPL ni macam City, MU, okay? Arsenal, rasa macam ni lah, okay? Hari tu yang Liverpool menang 5 tahun lepas tu, masa tu tak ada fan. So feeling dia tu lain sikit lah. Tapi kali ni fan boleh datang ke stadium. Dan aku rasa kejuaraan ni cantik sebab disahkan di Anfield. Tu yang best. Kalau disahkan di Leicester itu, lepas tu datang ke Anfield, kita dah tahu champ dia tak thrill. Ni dia thrill sebab perlukan 1 point. Walaupun rasa macam senang, tapi semalam cuak juga bila Solanke skor tu. Cuak sebenarnya. Aku memang aku pun cuak masa tu. Tapi dalam hati rasa macam Spurs ni biasanya Liverpool boleh lah makan biasanya. Macam tu Jadi tak tengok betul lah, sekejap je, beberapa minit dia Spurs score. Lepas tu gol, lepas tu floodgate pun open, Liverpool score banyak gol. Sampailah dapat 5 gol. Salah pun dapat juga. Nunes pun berpeluang skor gol. Gakpo boleh tambah gol. Tapi semuanya macam nak bagi ke Salah skor. Aku rasa pelik kak. Tapi itulah feeling dia, rasa bangun pagi tu rasa macam sukalah nak senyum, rasa nak senyum je macam tu. Tapi orang tengok pelik lah kan, dia ni apa hal pula senyum-senyum macam tu. Tapi of course lah, happy lah. Okay. Datang ni, aku ni datang office ni, rasa seronok lah. Aduh, seronoknya lah rasa. Lepas ni nak jumpa member lah ni. Fan Arsenal seorang, fan MU seorang. Yang MU tu lama dah diam sebenarnya. Jadi kalau jumpa pun tak ada nak usik-usik sangat. Yang Arsenal ni aku nak usik sikit lah. Macam tu sebab dia 3 tahun berturut-turut near, orang panggil near champion lah. Almost champ. 3 tahun. Tapi kalau aku fan Arsenal, aku rasa sedih sebenarnya. Sebab 3 tahun dia orang yang hampir 2023. Itu yang paling hampir tu. Sebab dia orang leading lama. 2024 sebenarnya ada 3 horses, Liverpool, Arsenal dengan City. Tapi selepas game yang ke-32, Liverpool slowly duk main seri macam tu. So tinggallah Arsenal dengan City. Tapi City menang juga dengan 2 point. Kalau aku fan dia memang sedih lah. Kali ni City barai tahun ni, Liverpool pula naik. Yang tu lagi macam City dah tak ada dah. Tapi kena juga, kalah juga. Tapi itulah Liverpool yang zaman Slot ni, sejak 2011 2024 duduk di atas 177 hari duduk ke atas, sehinggalah disahkan champion. Dan memang duduk atas pun sampai ke habis game ni. 177 hari. Power tak power Masa awal season Slot, orang tak percayalah. Ada orang cakap akan diset sebelum Christmas. Okay. Lepas tu orang tak kenal pun. Macam Roy Keane cakap Liverpool sign siapa ni. Fan Liverpool sendiri pun memang tak kenal. Betul lah, aku tak kenal Slot. Sebab dulu aku duk harap dapat Xabi Alonso, Amorim. Okay. Lepas tu dapat siapa lagi, nama-nama yang agak famous lah. Tapi Slot ni macam tak ada ni pun. Tapi dekat Belanda dengan Feyenoord, dia dah menang title dah sebenarnya. Macam tu Tapi kau jangan compare Liga Belanda dengan Liga Inggeris. Sebab Inggeris ni dia lagi tinggi. Dia Liga Spain, Liga yang tinggi tu. Okay. Walaupun dia ada 5 Major League, tapi bagi aku EPL ni susah.
susah sebab siapa boleh, Arsenal boleh, City boleh, Chelsea boleh. Lepas tu season ni pula Forest tiba-tiba power. Macam tu Tapi tak apalah, pasal tu tak apa. Cumanya aku nak cakap yang Liverpool champion ni memang rasa lain macam. Jadi kita celebrate bosku, kita celebrate sama-sama. Dan aku harap benda ni dia tak adalah satu season je. Aku harap season depan pun Liverpool kalau tak menang pun compete lah, nombor 2 ke macam tu. Tapi kalau macam ni lah cara main, aku rasa nak champion lagi tidak mustahil lah. Dengan syarat player yang sama. Lepas tu player yang tua-tua tu yang agak macam tak berapa perform, ataupun corner-cornernya star yang tak perform apa semua tu, bolehlah slowly aku rasa let go. Dan tambahlah player-player baru seperti left back ke, macam tu Sebab Liverpool dengan cerita nak beli Carcass tu, Bonamah tu, aku harap jadilah dan boleh dikatakan setiap department untuk tim Liverpool tu aku rasa okey je semua, kecuali kalau ada striker yang betul-betul power. Macam contoh Isak, Haaland, nak yang macam tu. Salah memang ada, tapi nak promise Salah still scoring sampai dia habis kontrak tu duk main perform je, aku tak tahulah. Tapi until now Salah score, masih score lagi, banyak gol lagi. Dan of course lah sebagai fan aku harap Salah kekal macam tu. Tapi kalau dia tak boleh nak kekal macam tu, lewat apa tu yang aku cakap, we need striker lah. Striker Isak ke ikutlah, Liverpool kena beli. Tapi apa-apa pun tahniah lah Liverpool Aku rasa happy, seronok, datang kerja pun seronok. So itulah, tak ada apa aku nak cakap lagi. Cumanya aku happy, itu je lah. Happy, sangat-sangat happy. Okay.